Guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali di Iruriza Solutions. Yo, click that button, don't be shy. Join the crew, we're flying high. Life vlogging, chef, dreams in sight. Rizzle, Sue, Hallie, working all night. Subscribe, it's your cue. So hari ini guys, agak kurang sihat. Beberapa hari demam. Baru buka sebab gelap sangat kan. So beberapa hari demam. Tapi demam saya ni guys, selera makan memang masih ada lah. So kita hari ni dekat rumah je. Sebab tak ada apa-apa. Sebab hari ni saya ambil off day. Betul-betul kena rehat. Tak bagi cleaner lah sebab ubat-ubat kat rumah masih ada. So hari ni guys, saya nak pagi ni pukul berapa nak? Pukul 8 pagi. So nak buat sedikit apa tu guys? Air. Menggunakan limau kasturi dengan madu lebah asli guys. Ni, ini adalah madu lebah asli. Saya ada satu botol. Yang tu dah tengah pakai. Dan ini saya ada satu botol yang penuh lagi. Ini saya dapat dari Bintu dari tu. Saya balik kampung. Bapak saya kasih. So ini kita gunakan. Yang ni memang betul-betul original guys. Letak dalam chiller. Tengok. Kita tengok letak dalam chiller. Saya dah letak dalam chiller dah lebih 2 minggu. Tengok. Masih dalam plastik lagi tu. Tak apa, kita buka dari plastik supaya viewer kat luar sana percaya yang ni lebah madu, lebah fresh. Kalau dia letakkan dalam petais, dia memang apa tu? Dia tidak membeku guys. Dia tidak membeku. Tu apa pula susah pula ni. Okay guys. Tadi telefon jatuh pula. So madu asli ini adalah saya letak dalam peti ais selama lebih 3 minggu. Dia tak membeku guys. Kalau yang tak ori, kalau letakkan ke dalam chiller, dia akan madu sebab dia akan keras. Sebab apa? Sebab dia ada kandungan yang bercampur dengan gula biasa. So hari ni saya akan buat untuk sakit tekak madu lebah bersama dengan limau kasturi. Terpulang apa limau lah guys. Kalau nak buat pakai limau kasturi ataupun nak pakai limau lime, limau purut pun boleh, tak ada masalah. Nak pakai lemon pun lagi bagus. So hari ni kita nak pakai limau kasturi. Jom. So kita gunakan limau kasturi guys. Agak simple saja. Saya gunakan 3. Dan saya standbykan gelas. Saya gunakan 3. And then dengan madu ni. Tapi sukatan ni lepas ni kita tengok. Okay. Kita potongkan limau kasturi. Nak pakai 3, nak lebihkan limau, tak ada masalah guys. So sekarang kita gunakan apa tu? Pelapis ni. Then tengok guys. Saya gunakan pelapis ni guys. So limau ni saya akan perah. Saya buat begini guys supaya biji dia tak masuk sekali lah. Boleh je sekali dengan biji. Kalau tak nak lecehkan, terus kita perahkan. Nak guna banyak limau, tapi limit je 3 lah. Right. So gunakan gelas ni tadi. So kita letakkan drinking water. Agak-agak separuh lah guys.
Jangan terlalu banyak, separuh je. Separuh pada gelas ni. Tapi nak letak lebih sikit pun tak apa. Kalau takut dia orang kalau tak suka masam sangat. Okey. Lepas tu kita campurkan dengan ni lebah, madu lebah asli guys. Okey. Bismillah. So ini saya buat dalam anggaran 2 ke 3 sudu teh ni. Bukan sudu teh, teaspoon. Kita lebih sikit lah. Kita letak 2 sudu setengah. Okey. So kita gaus yang rata guys. Simple, murah, senang. Jadi sangat mudah untuk sakit dekat. Okey. Simple kan guys. So sekarang ni yang ni kita boleh minum dengan air sejuk pun boleh, air suam-suam kuku pun boleh. So kita cuba. Bismillah. Nak tengok dalam dia. Okay. Campuran madu asli dengan limau. Agak-agak lah guys kan. Tapi untuk sakit tekak memang cun lah. So pagi ni saya buat cucur lemak manis biasalah. Memang kalau saya tak kerja memang saya ada buat sikit makanan lah untuk breakfast pagi. Pagi ni saya dengan Ryan je kat rumah sebab Awin dah balik UiTM. So guys, yang ni aunty saya ajar dulu sebab aunty saya nurse dulu. Dia ajar masa tu saya kena asma teruk lah. So dia buatkan ini macam efektif tu, macam kahak tu dia akan terus membuang. So guys, ni boleh amalkan lah. Kalau kena amalkan hari-hari pun boleh, tak ada masalah. Tapi tak, kalau limau tak berapa bagus lah untuk perut kalau terlalu sangat. So kalau sakit tekak, amalkan madu campur limau, letak air suam sikit ataupun air sejuk pun okey. Kalau nak panas-panas sikit suam-suam suku pun tak ada masalah guys. Jom. Wow. Masam-masam manis guys. Okey guys, begitulah cara nak buat air untuk sakit, untuk buang kahak. Buang kahak untuk hilangkan batuk. Kalau mual sangat kita makan ubat kan, so kita buatlah yang fresh punya. So guys, terima kasih yang dah like, subscribe Rizal channel. So jumpa lagi the next vlog guys. Santai-santai hari ini, semoga dimudahkan usaha walaupun dalam keadaan demam guys, kita still buat vlog simple-simple. So jumpa lagi the next vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang belum subscribe guys, tolonglah support, like dan subscribe Rizal channel. Jumpa lagi, bye bye.